Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton Campus Podcast yang masih setia menanti episod-episod kami. Jadi, seperti biasa, saya merupakan hos anda. Saya Anik, memang tak ada orang lain dah. Inilah kerja saya. So, seperti biasa, setiap episod saya akan jemput guest-guest yang berbeza-beza. Kadang-kadang saya repeat guest yang sama sebab ada orang request untuk buat part 2 dengan guest tu. Jadi hari ni selalunya saya jemput before this laki perempuan, laki-laki and laki-laki. Hari ni kita jemput perempuan-perempuan yang comel hotel lah hari ni. So tanpa membuang masa, saya minta untuk guest pertama kita kenalkan diri. Siapa dulu? Okay, tu guest pertama kita lah. So, hi. Okay, sebelum sabar. Okay. Mesti tak tahu kan macam nak intro diri. So saya bagi nama, kos apa dan sem berapa. Okay. Itu je. Itu je. Nama panggilan ke? Tak, nama penuh dulu. Sampai binti? Tak boleh kan? Tak nak binti tak apa. Tak boleh. So, hi. Nama saya Alicia. Saya Diploma Hotel Management dan saya sekarang semester 4. Wow. Okay. Sesama kedua. So, nama saya Aina Alisa. Kuat sikit. So, nama saya Aina Alisa. Apa tadi lagi? Diploma in Law Enforcement, SEM 5. SEM 5? Yeah. Tak nak habis lah. Betul. Okay. So, apa-apa pun saya nak cakap terima kasih. Sebab sudi... belum, sabar. Bagi saya bercakap. Ini rancangan saya. Okay, sorry. Okay, so apa-apa pun terima kasih sebab sudi hadir dan duduk di kerusi Campus Podcast untuk berkongsikan cerita. Okay, so seperti biasa kita tahu Campus Podcast ni adalah bukan tempat nak cari siapa salah, siapa betul. Hanyalah semata-mata tempat luahan suara-suara student yang mereka dah lama simpan. Okay, so boleh saya teruskan dengan soalan pertama saya untuk boleh, podcast kita ni. Boleh. Pegang je dulu. Nanti siapa nak cakap, hulu. Okay. Jangan awkward sangat. Okay, pegang dulu. Okay, so soalan pertama saya. You guys sambung belajar. Betul? Sambung belajar ni memang niat sendiri atau apa orang kata? Permintaan ataupun paksaan. Orang kata paksaan lah mak ayah. Kalau saya... dua-dua sebenarnya. Dua-dua. Satu adalah... Okay. Macam susah jawab. Tak apa, kita tanya. Okay, tadi kata dua-dua. Which is ada diri sendiri, ada yang mak ayah. Okay, yang diri sendiri tu, macam mana boleh terwujudnya rasa nak sambung belajar? Sebab saya tengok abang saya tak sambung belajar, so saya nak sambung. Oh, kira nak break the circle lah. Orang kata macam... at least adalah seorang. Adalah seorang. Okay. Bagus. Dia tak kekalkan tradisi, dia mengubah tradisi tapi ke arah yang lebih baik lah. Bagus. Okey, yang side mak ayah. Permintaan. Paksaan, orang kata paksaan lah mak ayah. So dia tak jadi paksaan lah sebab Ellie sendiri pun nak sambung belajar kan. Okey. Kita tanya Aina pula. Apa soalannya tadi? Ya Allah, jangan ulang lagi. Macam dekat je kot. Okey, sambung belajar. Adakah asbab diri sendiri atau permintaan mak ayah? Sebab diri sendiri. Betul. Okay, macam apa yang membuatkan diri tu rasa nak sambung belajar lah macam tu? Dia sebab nak ubah kehidupan keluarga kan. Ubah kehidupan keluarga. Sebab anak sulung kan. Baru nak tanya anak sulung kan? Anak sulung. Anak sulung. So bila anak sulung ni kan dia tanggungjawab dia lagi banyak. Betul. So dia kena ubah benda-benda tu. So sebagai tunjuk yang contoh baik untuk adik-adik lah gitu. What? Yang contoh baik atau contoh yang baik? Contoh yang baik. Contoh yang baik. Cakap betul-betul nak tunjuk contoh. Emotional, damn it. Ada guru. Okay. So sebagai anak sulung ada berapa adik-adik dekat bawah? 3. So 4 lah total. 4, betul. So bawah tu masih kecil lagi ke? Ada yang Masih kecil lagi lah. So bagus lah. Dia bukan hanya belajar atas diri sendiri dan dia pikul tanggungjawab sebagai anak sulung. Kakak lah, orang kata Kak Long lah kan. Nak tunjuk contoh, kau aku sambung belajar, kau jangan tak sambung belajar. Itulah lebih kurang. Dan dia juga dengan lepas sambung belajar, niat dia nak ubah nasib keluarga. Bagus lah. Okey, tapi sebenarnya soalan tu patutnya soalan kedua. Saya lupa soalan pertama saya. Okey, selain daripada nama penuh tadi, Alicia,
Aina je ke? Aina Alisa. Aina Alisa. Okey. Tapi selain daripada nama penuh, ada tak nama gelaran ataupun dikenali sebagai apa? Contoh macam Alicia kan. Kalau orang tanya, kau kenal Alicia tak? Alicia mana Alicia ni. Dikenali sebagai apa? Kalau kat sini Eli lah, L. So adalah orang panggil adik. Why? Oh, okey, dikenali sebagai nama singkatan lah. Eli. Eli. Tapi ada gelaran adik. Kat sini lah, kat sini. Boleh saya tanya siapa yang bagi panggilan adik tu? Sorry. Kalau tak nak sebut nama tak apa, tapi Dia kat sini juga. okey. Okey. Sebelah? Saya macam dapat tangkap lah kejap lagi. Okey, saya pada nama penuh Aina Alisa. Orang panggil Alisa ke, Aina ke, ataupun ada gelaran? Aina. Aina. Lepas tu dia lebih kurang sebab dia mula dari sini. Sini kakak. Ni adik ni kakak. Kau ada buat group family sendiri? Tak ada. Memang dua beradik lah. Ada adik-adik lain? Tak ada. Macam Angah. Stop it. Get some help. Tak ada. Aci. Tak ada. Tak ada Memang adik-beradik dua je lah. Dah, apa orang kata? Dah putus tali adik-beradik. Dah tak ada. It was at this moment that he knew. He up. Kuman. Tak ada. Kita dua je. Itu pun gelaran yang orang bagi. Bukan kita yang letak. Tadi katanya SEM 5, Betul. SEM 4. So maksudnya kakak lah yang datang dulu. Ya, betul. So bila kakak datang dulu, siapa yang bagi kakak tu? Orang yang sama juga yang bagi gelaran tu. Kiranya gelaran kakak adik ni masa adik dah masuk lah. Tak. Dah Kakak lama. tu dah lama. Kakak tu Lepas dah tu bila lama. dia dah masuk, dia panggil sekali. Dia panggil sekali. adik. So macam mana boleh dapat gelaran kakak tu? Rasanya itu kan tanya orang dia. Orang dia. Siapa tu? Nak kena bagi tahu ke? Sebut macam mana cakap tak apalah, kita lupakan je. Cuba tanya host. Tanya saya. Saya host, saya bukan Sani. Saya tak tahu apa-apa. Saya host. Saya tak tahu apa-apa pasal sini. Tadi macam introduce saya Sani. Saya Sani, tapi saya Anik sebagai host. Saya tak tahu apa-apa pasal kat sini. Okay. Saya bukan kat sini lah. Faham. Bagi. So, Orang lain ni. so orang yang bagi tu Anik lah. Nanti saya interview dia pula kan. Boleh? Nanti saya interview Anik pula. Panjang Seanik tu. Apa nama sepanjang Seanik tu? Okey, macam awak cakap kakak dan adik. Tapi kakak dapat gelaran dululah. Betul. So kakak dapat daripada Anik. Okey, so apa punca Anik bagi kakak? And dekat Anik ada gelaran juga ke macam mana? Dia boleh kata adil lah. Okey, so okey. Sebenarnya tak tahu permulaan ni macam mana. Macam mana boleh jadi kakak, boleh jadi adik. Okey. Mungkin sebab before this rapat kot. Rapat. Dah tak rapat lah dengan Anik. Rapat je. Rapat Cuma je. Macam gitu-gitulah Tapi kan. yang paling rapat sekarang kakak adik je lah. Dengan Anik tu dah kurang sikit lah. Macam ada distance ke macam mana? Tak tahu lah sebenarnya. tahu, okey, Mungkin tak sebab apa. jarang lepak kan. Macam Tapi menarik lah. Kira korang punya bonding dekat tempat korang belajar. Punya rapat tu ada panggilan kakak, adik. Anik ni gelaran apa? Sanit punya gelaran. Ada yang bagi, kadang kita orang ada lah, bukan kita orang lah. Kadang bagi aboh, kadang itu je lah, itu je. Dua tu je. Okey. Aboh Mungkin sebab Dia tak ada- perangai dia dia tak ada- macam bapak-bapak kan. Sebab bapak-bapak sangat ke? Sebab kan Tak, kita tanya. kita tengah cakap pasal Sani kan. Betul. Dia bukan- Saya host. Sani lain kan? Saya host. Saya nama sama. Tapi saya host. orang lain kan. Kita cakap pasal yang tu. So, okey, dia ada aboh, kakak, adik. Mak tak ada? Tak ada, maknya tak jumpa. Allahuakbar. Kesian dia. Hilang. Okeylah. Tolak tepi lah. Okay, so gelaran dia paling famous adalah kakak adik. Boleh dikatakan gitu lah. Kalau dekat dekat sini. sini, area sini, yang kenal lah, yang kenal Kakak dengan adik lah. Kira korang ni rapat jugalah.
Dapat juga. Bukan dapat juga, dapat. Rapat lah. Apa yang rapat lah juga. Okay. So dikenali sebagai kakak, adik. Dan belajar tadi pun sebab ada yang diri sendiri, ada sebab mak ayah. Tapi ni memang mak ayah tak paksa lah. Tak, memang nak sendiri tak sama Memang belajar. sendiri. Okay. So, soalan saya seterusnya. Kenapa tu? Okey ke? Ada macam bunyi-bunyi sikit. Sorry. Okey. Lemak saya lupa soalan saya sebentar. Saya minta maaf. Saya baru lagi jadi host. Ini kaki tengok DVD ni. Oh, baru lagi. Saya bukan host yang profesional lah. Okay, tak apa. Bukan maksud saya bukan apa nak cakap ah. Tak pernah diam je lah. Saya baru menceburi bidang host. So kalau host kena pakai hoodie lah. Ikut suka hati saya. Tempat ni sejuk. Kita kan pakai hoodie lah. Balik. Boleh je. Balik kejap tukar baju. Kan? Okey. Kita tahu life dekat universiti berbeza dengan zaman sekolah, which is zaman sekolah dulu maybe sekolah dekat kawasan perumahan. Habis sekolah you dah balik. Betul tak? Okey, kadang bila masuk universiti kadang you guys belajar jauh. Betul? Asal mana? Shah Alam je. Shah Alam je. Kelang je. Pulang alik ke duduk asrama? Duduk asrama. Duduk asrama. So kalau duduk asrama mestilah spend time dengan kawan tu lebih lama, betul? Betul. So ada tak momen-momen yang membuatkan, bukan membuatkan lah, maksudnya momen yang korang dengan kawan-kawan, saya nak tanya dua. Satu momen yang tak boleh dilupakan, satu lagi momen kalau boleh nak lupa. Apa? Momen yang tak nak dilupakan. Satu kalau boleh memang tak nak lupa lah, sebab best. Satu lagi momen ni kalau boleh tak nak ingat langsung. Mungkin kena dengan, nanti sensor kena dengan The woman was too stunned to speak. Astaghfirullahaladzim. Apa kena dengan orang-orang yang tak berguna kan. Dia bukanlah dia bukanlah yang tu sangat sebenarnya. Mungkin sebab perangai dia je yang macam tu. Okay, so memang nak dilupakan lah. Kalau boleh tak macam, Saya macam tahu siapa. Tapi tak apa, it's okay. Ni siapa? It was at this moment that he knew. He up. Tak, saya tak ada. berdiri, Saya ada dengar daripada guest-guest sebelum ni. Okay. Itu agakkan saya saja. Faham. Tekaan, bukan agakkan tu. Tekaan. Okay, so yang tak boleh nak dilupakan. Tak boleh nak lupakan Kalau macam benda tu, kalau boleh nak ulang lagi momen tu, macam tu. Dia macam nak, tapi benda tu memang takkan diulang lagi lah. Okay, apa Seorangnya pun dah beram. Okay, apa dia? Maybe berkumpul ramai-ramai kan. Macam dekat satu tempat something lah. Saya pernah tanya kat orang sebelum ni. Apa nama kumpulan tu, saya lupalah. Apa? Tak tahulah. Dia yang first ke yang second, yang Kagera ke bakar, mana tu? Yang mana satu tu nak berkumpul, sebab saya pernah tanya sebelum ni lah. Yang mana kakak prefer? Tak tahu lah. Tak tahu. So dia macam market lagi yang paling banyak toxic sebenarnya yang second tu. Yang second tu lah. Dah cakap dah. Okay. Okay, kita tanya adik. Jangan lupa diri. Saya host lah. Okay, kita tanya adik. So adik, apa momen yang adik rasa macam, antara dua tu lah. Satu, kalau boleh tak nak ingat lah. Satu lagi kalau boleh tak nak lupa. Ni tak lah. Tak bergaul sangat ke? Kalau untuk lupakan, saya pun tak tahu sebenarnya. Dah lupa ni. Sebab benda dah lupa, kenapa kita nak ingat balik kan? Okay. Faham? Bagus lah. Jawapan yang selamat. Kalau untuk yang susah dilupakan, dekat sini je. Mana-mana. Dekat sini lah tempat belajar. Kita cerita pasal student. Lupa pula tadi soalan tu. Kalau memori lah kan. Yang susah nak dilupakan, mungkin
Mungkin apa? Saya rasa saya mungkin ada jawapan. Saya dengar-dengar kakak dengan adik ada buat short film. Bukan? Bukan momen tu? Bukan. Alah, itu kalau boleh macam Itu kalau boleh dia dilupakan. Nak dilupakan. Itu nak dilupakan. Sikit, adik macam lama sangat je. kalau untuk memori yang susah dilupakan mungkin berjumpa kawan yang bagus kot. Beberapa. Masih lagi dengan beberapa? Beberapa dalam 1, 2, 3, 4 orang je. 4 orang je. Okey, kepada 4 orang tu janganlah lupakan adik. Adakah 4 orang tu termasuk kakak? Betul. Okey, so 2 orang lagi yang tengok tu. 3 dah. 3 lah, sorry. Saya minta maaf. Pun tak pandai matematik. Okay, so saya orang kata betul lah live dekat universiti ni kadang-kadang mostly yang main peranan sangat besar adalah kawan-kawan. Kan macam waktu saya dulu saya belajar saya pula sir. Waktu sir belajar dulu pun most of the time memang fikir orang kata nak enjoy keluar dengan kawan-kawan. Pernah sampai dah masuk kelas baru nak buat slide sebab lupa asyik main je. Kan? Korang pun pernah betul tak? Pernah. Tapi tak pernah lagi lah buat dalam kelas. Why are we still here? Cuma last minute je lah. Last minute sanggup tak okay. tidur. Saya lagi last second. So benda tu memang main peranan lah. And kawan-kawan pun yelah kita jauh dengan family. So memang tempat bergantung kita paling dekat adalah kawan-kawan. Betul? Jadi bila kita dah kawan-kawan, kita bergantung kat kawan-kawan. Pernah tak kita bergantung kat dia tapi dia ni mengecewakan kita? Bahasa mudah dia tikam belakang lah. Tapi tikam belakang apa yang paling besar pernah berlaku? Cuba kongsi sikit. Tikam belakang Bukanlah tikam belakang, maksudnya apa sahaja yang kawan buat tapi mengecewakan kita. Bukan setakat semata-mata tikam belakang, tapi benda lain pun boleh, tapi dia kecewakan kita. Mungkin apa ni orang kata shilling kot. Depan dan belakang lain. Dia Kenapa macam kau duduk shilling? Tak duduk kertas kan? tak Okey. Depan umpamaan. Apalah host ni? dia pelik lah sini. Kacip. Saya kicap. Okay, so Macam tu lah. Macam depan kita baik. Lepas tu belakang kita dia burukkan betul-betul yang buruk tu lah. So at that time macam mana boleh tahu and apa yang masa tu rasa macam mana? Maksudnya okey kita dah tahu dia ni duit shilling depan lain belakang lain, tapi bila kita dah tangkap, kita dah dapat tangkap yang dia ni belakang kita lain. Masa jumpa depan-depan tu apa rasa tu sebenarnya? Rasa macam nak tampar je. Daddy, chill. Jangan tiru lagak ngeri ini ya. Tolong. Taklah. Taklah. Tak pula. Dia macam nak jumpa dah. Kalau macam terjumpa, kau memang nak elak lah kan. Nak elak lah. Tanyalah kenapa kena cakap macam tu. Tak ada masalah hidup dengan dia pun. Tapi pernah tak jumpa dia? Setakat ni pernah. Pernah cakap dengan dia lah macam mana nak cakap tadi tu? Pernah. So apa jawapan? Bukan, kita tak nak tahu jawapan lah. Tapi apakah tindakan selepas dah tahu jawapan tu? Makin geram. So ada orang kata tindakan yang ganas ke tak ada Setakat ni tak ada lah. Okey, Tepi so apa-apa tangan hampir pun naik lah. kepada 4 kawan Ellie tu hati-hati. Dengan cerita ni macam garang ni. Okey, so pasal apa yang adik buat dekat dia? Cut off ke ataupun Saya cut off. Cut off lah. Cut off lah. Dia satu bilik ke? Tak, dia dah. Nasib baik. Dia bukan duduk hostel. Dia tak duduk hostel. Nasib baik, kalau duduk hostel lagi lah awkward nak jumpa hari-hari. Saya tak awkward. Dik, bagi kakak pula mic tu. Okay, so kakak, apa yang berlaku yang kawan-kawan pernah kecewakan kakak? Fitnah, tikam belakang. Fitnah tikam belakang. Yelah, fitnah tu, fitnah apa? Contoh dia macam teruk sangat ke? Dia fitnah yang macam
Okey, cuba bagi orang kata kiasan. Adakah benda ni baik atau tidak? Memang fitnah memang tak baik. Memang tak baik lah. Mana Apa ada benda lah host ni? Okey. Host ni. So benda tu memang tak baik lah. Tapi Dia- tak baik dia tu adakah terlalu ketara? Dia fitnah yang like 18 tahun ke atas. Oh, ni dah kira melibatkan maruah lah. Dia Faham. fitnah. Dia dah cakap kita je tu. Lepas tu dia cerita kat orang lain. Benda yang tak betul lah. Tak, okay, let's say lah dia kata dia fitnah. Melakukan benda yang orang kata 18 ke atas ni lah. Okay. Dia ada ke buat tu? Itu masalahnya. Ah. Dia, Sebab okay, apa yang kita tahu kalau berlakunya benda-benda macam ni, nak bukti satu kena ada 8 pasang mata saksi. Baru betul kukuh. Dan dia pun tak ada kat situ. Astagfirullah. Okey, tikam belakang. Tolak tepi je tu. Tikam belakang. Apa yang dia buat? tikam belakang Macam adik tadi duit shilling lah. Orang fitnah. Bukan fitnah, orang macam cerita buruk belakang adik. Macam kakak? Dia bukan sama je. Dia lebih kurang Oh, je. sama juga. Memang suka tengok jawapan adik お前はもう死んでいる。何？ Bukan. Tadi Dia dia pun sama. Tak ada. Okey. bukan tiru. Dia macam benda Lalui benda yang sama. benda yang sama. Oh, kira korang ni memang betul-betul rapat together forever. So, memang kakak dengan adik ni, apa yang adik lalui kakak ada. Apa yang kakak lalui adik ada. Tak juga. Mungkin kebetulan sama. Ni kan hidup. Semua orang akan lalui benda tu. Shilling. Tak, bukan maksudnya. Ada orang shilling ni lah. Oh, betul lah. Pernah Saya, ada orang saya pun sini? pernah lalui lah. So kita sama lah. So kita sama lah. Kita pun okey. So, kita- Kakak adik saya pakcik lah. Atuk pun boleh. Tak tua sangat kot. okey, Lebih-lebih lah. Jangan edit muka saya ada janggut Yeah, boy. Editor ni bahaya. Saya dah tengok episod-episod sebelum ni. Bahaya dia ni. Okay. So, macam kita cakap pasal kawan-kawan lah. Okay, bila dah libat kawan-kawan, tadi tu kawan-kawan dekat hostel ataupun kawan-kawan mana-mana kos. Sekarang ni kita nak tanya kawan-kawan dalam kelas. Benda ni zaman berzaman tetap wujud. Which is bila dalam kelas, bila dia, tu belah luar. So bila diberikan apa kata tugasan kumpulan. Dalam kumpulan tu mesti ada yang Free rider. saya tak, bagi saya cakap. Okay, Bagi sorry. saya. Jangan potong. Okay, bagi saya. Okay. Ingat rancangan ni campus podcast. Okay, so betul lah apa yang I nak cakap which is free rider. Tugas dia, kau buat ni, nanti aku present. Lepas tu present dia tak datang. So, macam mana, mesti wujudnya, apa? Macam mana? Macam mana. Okay. Ganggu lah dia ni. Okay, so, macam mana korang tangani, apa orang kata, free rider ni. Dia sebenarnya senang je. Okay, apa dia? Kalau kau dah tak sanggup nak hadap dengan orang-orang yang free rider, tak sanggup nak hadap grup dengan dia, kau keluar grup kau buat seorang. Oh, Means group assignment pun kau buat seorang, individu pun kau buat seorang. So kau tak pening nak kena hadap free rider. Itu je. first time saya dengar jawapan ni. Selalunya macam zaman saya pula zaman saya lah. Kalau ada free rider kan, dua je kita orang buat. Ada sama, kita orang keluarkan dia daripada grup tanpa pengetahuan dia. Ataupun kita biar je dalam grup, kita buat kerja. Contoh dalam grup tu 5 orang, tapi yang buat kerja 4 orang. Masa hari presentation, dia hadir, dia ada juga dekat depan, dia berdiri juga kat depan. Tapi dalam slide, team members dia tak ada. So kita humiliate dia depan kelas. So kalau lecturer tanya, dia ni free rider, dia tak buat apa. Dia sebenarnya Tapi pelik juga dia ni, dia keluar dari grup, dia buat sendiri. Grup saya pun buat seorang, itu bukan grup. sebab kita dah confront dia, kita cakap semua kan. So kalau orang tu dah tak nak dengar, orang tu dah tak nak buat kerja dia, so jadi macam malas lah. Daripada kita serabutkan fikiran kita dengan dia, baik kita buat seorang. Tapi itu grup assignment. Sebab kita dah tanya lecturer kata okey. So kita pun bila Wah, untungnya grup assignment awak seorang tapi makan penuh. Ya. Wah, bagus lah teammate awak. Awak kerja dengan siapa? Awak dan awak. Okey, macam adik? Kalau saya Pegang lah. Tu ada. dah kena cempit tu. Oh, tu mic stand ke? Smart. Okay.
Tak boleh kau ambil mic tu. Jangan kepit-kepit. Okay, kalau saya Ada tak dalam kelas adik? pernah, Laki perempuan? Mesti laki. mesti ada lelaki. Kau ni buat malu laki lah. Kalau saya hotel, saya seorang je perempuan. Untuk sekarang lah. Untuk saya punya semester. So, ada seorang ni memang problem lah. Sebut je nama dia. Sebut je. Nanti saya tengok pula. Tak sebut je nama dia. A. Huruf A. Initial A. Initial Ani. Itu saya. Bukan. Bukan. Oh, tak, saya tak dalam kelas. So, dia ni free rider. Lepas tu, dia cakap banyak kali dah pasal assignment. Benda nak buat last minute lah itulah kan. Dia jenis macam tu kan, free rider. Awal-awal ada ni, lepas tu marah-marah. Kata je dengan lecturer tak buat. Okay, so memang just direct dengan lecturer lah yang dia tak buat. Lepas tu, apa tindakan lecturer? Apa yang lecturer buat? Lecturer pernah hampir bar dia. Bah dia. Hampir. Kenapa hampir? Patut orang macam ni memang. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf. Saya Kan emosi. nanti kalau kena bar kan. Tak, sebab saya memang anti sikit free rider ni. Kan kalau kena bar nanti Susah dia pula lah. Susah dia pula. Bagus lah dia ni. Dia fikir kepada A, kau ni Pak, dia pun fikir kau. Kau kenapa tak fikir dia pasal group assignment? So kepada lecturer. dah lama dah. Why? Tak dah sebab start baca tu memang tak nak group dengan dia dah. Oh, bagus lah. Okay. Outfitnya. Gitu lah. Teruk tu. Kau ni A. Aku make sure episod ni sensor apa saya cakap. Sensor apa saya cakap tadi kepada Lain terasa. Aina Alisa. Kan. Dah lah kau hotel dia seorang je Baguslah untuk kesedaran. Baguslah. Dua orang. Baguslah untuk kesedaran dia. Tak, macam first sedar lama-lama. Okay, selain daripada kawan, belajar, kan? Kita tahu life as a student adalah life yang paling susah. Kita miskin time student. Betul. Kan? Betul. Betul tak? Sangat-sangat setuju. Tak nafikan lah. Jadi, bila waktu tengah terdesak, apa benda yang paling desperate kau pernah buat? Saya bagi contoh, masa saya masa saya belajar tu, saya ada seminggu sebelum alarm saya masuk. Untuk survive seminggu tu, saya pernah makan 2 pack Maggi untuk seminggu. Tapi kesiannya. Saya Kesian. Itulah. Saya 2 pack Maggi. Bayangkan 2 pack Maggi tu saya potong. Saya simpan dalam Tupperware. 1 hari separuh. Sumpah. Ya. Okey. Bayangkan 2 Maggi kan. Kalau potong 2 dapat 4 hari je. So ada lagi 3 hari. Saya potong 4. Bayangkan Sumpah, saya punya nak survive. Saya habis saya bangun pagi pergi kelas, balik petang dalam pukul 3, saya tidur. Pukul 10 saya bangun, saya kan potong 4 kan. Yang cube yang ni saya masak, saya makan 1 suap, saya tidur lagi. Sebab nak elakkan lapar. Itu benda paling desperate yang saya pernah buat. Dulu lah, sekarang tak kan. Sekarang tak lah. Sekarang saya dah tak belajar, saya kerja. Nampaklah perubahan tu. NANI?! Asal suka cakap kau gemuk kan? Kau ajar. Memang tak kurut, memang tak belajar saya kurut lah. Kau ajar dia hina host. Okay. Itulah benda paling desperate saya pernah buat. So you guys? Saya dulu lah. Tak kisah mana-mana. Okay. Kalau saya Nak jawab sebentar pun boleh. nanti Okay. balik lah. So kalau saya pernah Mic tu jangan ke depan, mic tu kat mulut. kalau Jangan. kalau Yeah. saya tak nak buat macam Maggie macam saya buat tu. Saya ikat perut. Saya taklah ikat perut betul-betul. Oh, ya. Jangan lapar. Oh, bukan? Taklah. Oh, tak. Puasa. Puasa ke? Puasa. Alhamdulillah, bagus. Lepas tu buka macam mana? Makan je, bos makan. Berbukanya bila? Bila-bila. Tak berbuka, okay, kan puasa untuk hilang macam tak ada makanan kan. Betul? So berbuka ni makan apa kalau tak ada makanan? Kadang-kadang Ke puasa sampai 2-3 hari? taklah macam tu juga, tapi kadang-kadang adalah kawan kan
Dia nampak kesiannya. Oh. Dia bawa lah makan. Tu dululah. Dulu lah. Sekarang dah okey lah. Tapi dulu juga pernah ada akaun ASB, akaun simpanan tu. Jangan pernah terfikir seperti Elisa. Simpan SB anda. Okey? Sorry Mak. Dah keluarkan dah. Dia pernah keluarkan sikit-sikit dah. Sebab dah display kan. Macam dia tak pernah terdesak. Okey? Tapi saya... ikutlah cara saya Maggie tu lagi penting. SB tu simpan. Sebab saya malu nak minta duit. Pasal Bukan satu apa tak kan, malu. bapak saya kan seorang je kerja. Mak saya tak. Yelah kita pun tak nak susahkan mak ayah. So saya sebab tu saya sanggup potong lah. Maggie tu sampai 4. Saya even display pun saya tak makan Maggi. Okey, kita teruskan Aina lah. Penatlah asyik kena ejek dia tadi. Okey. So benda apa yang paling desperate Aina pernah buat untuk situasi financial as a student? Oh, setakat ni tak desperate semana lah. Oh, memang sentiasa ada duit makan. Sentiasa ada lah. duit. Setiap hari. Wow. Tapi tak saya ada. ada QR. Tak ada. Okey. Dia bukanlah macam nak cakap kita ni banyak duit, tak ada. Tapi buat masa sekarang, Tak ada lagi lah Alhamdulillah, moment. Tak ada lagi lah saat-saat saat-saat desperate tu tu. tak ada. Okey. Tapi kadang-kadang tu adalah macam duit dalam bank tiba-tiba kosong kan. Macam mana boleh tiba-tiba kosong? Biasa kita ni boros kan, TikTok. Okay, so take note. Aina boros. Tapi tak selalu. Tak selalu. Tak sini yang cakap. Okay, so tak ada lagi lah. Tak pernah sampai tahap desperate tu lah. Takut. Selalunya mostly time student adalah makan lah. Memang Dia hal makan. makan lah. Dia kebanyakan habis duit ni dekat makanan juga sebenarnya. So kadang bila kita makan, tiba-tiba bank kosong. Lepas tu Bila tak nak- fikir balik macam, aku buat apa duit ni? Punya habiskan kat makan. Bagus lah. Mungkin Nafsu-nafsu. rezeki masing-masing. Mungkin kita susah time belajar. Aina mungkin dia senang dulu. Time makan tak ada desperate lagi, betul? Tak pernah lagi sampai tahap potong Maggi. Tak ada lah. Alhamdulillah sekarang Ikat ni perut pakai kita... tangan pinggang. Tak ada dah. Tak ada lagi lah. Tak ada. Okay. Betul. Okay, let's say macam pasal duit juga. Benda ni saya rasa semua orang pernah lalui, which is contoh student kan susah. Ada sometimes kita senang, ada sometimes kita susah. Tapi time kita senang, kawan kita susah, boleh tak pinjam RM5 nak beli Maggi lah. Sampai ke sudah RM5 tu berhutang. Pernah tak menagih hutang kita dekat dia? Pernah je. Pernah je. Dah selesai tak? Bayar tapi tak? kadang bila dah banyak kali minta tu, kata nanti, Malas pula nak minta lah. malas pula kan. Lagi satu kita pula lupa. Kadang kita berhutang orang, kadang orang berhutang kita. Lama-lama dia jadi halal. Halal lah je tu. Okay, boleh hutang Aina. Tapi tapi. kalau amountnya sikit, Macam RM5. okey lah, halal lah, okey lah. Tapi kalau dah berpuluh-puluh, beratus kau pinjam, ingat sendirilah. 7 keturunan aku cari. Itu je. Macam adik? Apa tadi? Astaghfirullahaladzim. Kalau hutang lah. Macam Kalau kawan hutang pinjam lah. duit tapi pernah tak yang pinjam duit tapi tak nak bayar-bayar? Saya tak ada kan. Ada je. Ada je. So apa adik buat? Banyak-banyak dia ingat sendiri. Claim kat akhirat. Kau kenapa ni? Wow! Tak adalah. Kalau macam amount dia sikit ke apa ke, kira halal lah. Ataupun kalau macam dia memang tak boleh nak bayar. Okay, let's say lah. Halal. Saya bagi amount lah. Dia pinjam RM50. Korang dah tengah tak ada duit ni. Lepas tu korang pula lapar. Nak pergi makan. Duit yang korang ada lah hutang dia. Dah duduk mamak ni nak order. Tengok duit tak ada. Oh tak apa, duit aku ada. Saya tu bulan dia pinjam. Minta dia RM50. Tapi dia tak nak bayar. Tapi kita nak makan. Dia sebenarnya Ambil mic tu. Jangan cakap sendiri. dia sebenarnya kalau dia betul-betul tak boleh nak bayar, memang tak mampu orang kata kan. Kita tak ada dah menekan-nekan ke apa kan. Mungkin kita pun ikat perut lah. Walaupun bukan kita yang berhutang, dia yang berhutang, kita ikat perut je lah. Ikat perut je lah. Nak buat macam mana? Takkan kita nak paksa orang tu kalau orang tu dah tak kalau mampu saya kan. paksa. Kau bagi nombor telefon mak ayah kau. Kalau kau tak boleh bayar, Kalau mak ayah pun tak mampu. macam mana boleh buat anak? Tak, I mean contohlah, bukanlah mak ayah tak mampu. Dia macam
Mungkin dia ada problem ke. Oh, okey. That's why Tak dia adalah. terpaksa meminjam dekat kawan macam tu. Bagus. Tapi tak adalah saya buat betul-betul macam tu. Saya pun kalau macam ada duit tak nak bayar? Tak ada. Lepas dulu nanti dah ada bayar. Tapi jangan dah ada tak bayar. Itu kalau dah ada, kita tengok dia dah makan sedap-sedap, kita minta lah. Betul. Tapi kalau dia pun macam song-song kuku pun nak makan pun tak ada duit. Sampai Maggi pun potong 4 kan. So kita macam okey tak apa. Asal muka sedih sangat lah saya sebut Maggi potong 4. Kalau macam tu kita belikan Maggi barulah untuk dia. Untuk dia potong 4 lain. Emotional, damn it! Okey. Ini soalan, nampaknya kita macam dah hampir di penghujung episod lah. Alhamdulillah. So saya ada beberapa soalan lagi yang tinggal. Saya nak korang jawab dengan jujur lah. Apa benda kalau parents tahu kan dekat universiti ni, korang balik memang kena libas punya. Yang pernah buat lah kiranya kan? Kalau parents tengok ni, parents tahu apa korang cakap ni, balik memang kena libas punya. Aku bagi tahu. Tak cakap. Sensor lah. Janganlah share link kat ayah. Dia kalau lalu FIP ke Tu apa lah ke? dah. Sila saksikan. Okay, kita tukar soalan lah. Nanti cut Okay. Okay, let's say macam kita cakap lah, tempat campus podcast ni adalah tempat luahan student. So kalau diberi peluang untuk apa orang kata, luahkan tak payah pijak kaki saya kot. Bukan dia beri peluang untuk pijak kaki saya. So, anda kata diberi peluang untuk berkata secara 100% jujur. Apa yang korang nak sampaikan dekat parents korang? Oh, parents. Ni kau cakap nangis. Tak apa, nangis lah. Asal nak nangis tak? Kita tak payah nangis depan orang. Apa tu Tapi nak kita nangis pakai apa-apa barang. lepas binatang? Macam ni kita cakap. Janganlah. Okay, apa yang korang nak? Apa yang korang nak diorang tahu? Oh. Apa yang kita nak diorang tahu? Contoh macam saya Tak kan. nak apa-apa. Tak payah bagi contoh. Takkan sama. Macam saya kan. Mak Ayah ingatlah time saya belajar dulu, saya potong 4 Maggi saya. Itu. Saya nak tunjuk yang dulu saya susah. Itulah. Contoh. Tapi ada juga benda lain yang saya nak sampaikan. Okay, kepada parents saya. Dah lupa lah, jap. Apa yang korang nak cakap, tapi benda tu bukan dijudge, tapi didengar oleh Mak Ayah. Okay. Jangan pernah risau. Saya di sini pandai jaga diri. Alhamdulillah. Macam tu lah. Apa ni? Jangan terlalu risau lah sebab takut nanti makan diri. Tak adalah. Okay, so daripada Elisa, Tak ada. kepada mak dan ayah Alicia, tip pesan, janganlah terlalu risau ataupun terlalu apa orang kata overthinking pasal hidup dekat sini. Dia sedang baik sahaja di sini, pandai dia jaga diri, dia dah besar, dia dah matang. Alhamdulillah. Dia pun kalau boleh tak naklah kena kongkong lagi dah. Please lah. Tak payah, bukan. Oh bukan. Bukan. Tak, saya bukan Alicia. Tak ada. Macam tu lah. Jangan terlalu overthinking apa yang saya buat kat sini. Saya tak buat benda yang buruk-buruk pun. Betul. Percayalah pada Alicia. Betul. Betul. Aina pula. Apa yang nak cakap tadi? Mana saya tahu? Apa yang nak parents awak dengar? Feedback. So kepada mak saya, Saya tak nak tanyalah kenapa mak je. Saya tak nak tanya kenapa mak je, tapi saya tahu lah. Okay, kepada mak Aina. okay lah, kepada keluarga lah. Kepada keluarga. Oh, adik-beradik sekali Okey lah, dah lah. Cukup lah. Kepada mak saya, jangan risau, saya kat sini baik-baik je. Saya akan belajar Sungguh-sungguh. bersungguh-sungguh. Janganlah, nanti mak ingat. Ni mak main ni. Okey, saya akan belajar bersungguh-sungguh. Pandang dinding.
Okay, kepada Mak Aina, jangan risau. Aina okey-okey saja. Dia pandai bawa diri. Dia ada kawan macam adik yang boleh bimbing, orang kata ada di samping dia. InsyaAllah saya juga sebagai mungkin saya sebagai staff saat ni, kalau saya ada berada satu tempat dengan dia, mungkin saya akan pantaukan dia lah. Okay, apa-apa pun Pandang. saya ucapkan Okay, kita sabar-sabar. Ni serius lah. okay, Ni serius. Okay, habiskan. saya ucapkan takziah kepada keluarga Aina atas atas pemergian seorang ayah kepada Aina dan seorang suami kepada Mak Aina. Apa-apa pun saya ucapkan semoga terus kuat dan sama-sama mungkin insyaAllah kita boleh ambil masa sikit, kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah lah. Okay, Al-Fatihah. Okay, sila teruskan. Okay, ni serius punya. Ni serius. Kepada mak saya, dia tadi again. Okay, kepada mak saya, jangan risau dengan saya kat sini. Saya boleh jaga diri saya kat sini. Ada orang sekeliling yang baik. And saya janji akan belajar bersungguh-sungguh. Dan tak akan kecewakan sesiapa. Especially mama dan adik-adik. Itu je lah. Okay, terima kasih. Sama-sama. So, kepada Mama Aina, adik-adik, bagi support supaya kakak lebih semangat dan ada motif untuk diteruskan sambung belajar dia, okay? Okay, last sebelum kita habis. Okay. Jika mic ini didengari oleh semua student dalam satu Malaysia, apa yang korang nak, apa pesanan korang ataupun apa yang korang nak sampaikan? Okay. Pesanan Tak kisah. Apa you guys nak cakap pada semua student dekat Malaysia ni? Okay, apa yang saya nak cakap kepada semua student di mana-mana pun, especially Malaysia lah kan. Jangan pernah jadi orang yang The woman was too stunned to speak. hormat. Bukan hormat lah. Macam Susun ayat dulu. Kejap, tengah pening ah. Kejap. Apa yang saya nak cakap ni, jadilah orang yang pandai. Pandai apa? Apa tadi? Mari Zizam. Babe. Nak okay. Dah ada dah. Apakah itu? Kamu lah dulu. Dia nak cakap. Itu yang dia punya tu. So kepada pelajar-pelajar dekat Malaysia ataupun di mana-mana sajalah, jangan pernah putus asa, jangan pernah give up dengan diri korang. Kalau korang betul-betul nak berjaya dan korang dah betul-betul usaha, insya-Allah kejayaan tu akan menanti korang kat depan sana. Wah. Okay. Betul. Terima kasih. So betul, jangan putus asa. Kalau rasa nak putus asa, ingat balik kenapa korang mula. Okay? So habiskanlah. Orang kata apa sahaja outcome, itu bergantung kepada usaha dan doa kamu. Alright? Okay, adik. Okay, kalau saya pula, sekejap, saya dah ingat ayat dah tapi tiba lupa pula. Kalau nak jadi free rider, jangan datang mana-mana universiti sebab orang lain pun nak hidup. Betul. Jangan sebabkan korang seorang, kehidupan orang lain tu hancur lah. Wish. Pelajaran orang lain pun ikut sekali hancur sebabkan korang. Betul. Orang senang cerita common sense tu Common je. sense. Hidup ni kena ada common sense. Kalau tak hidup. Okey, dah marah? Dah Okey. Dah. So nampaknya kita dah di penghujung rancangan. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada kakak dan adik. Sama. Sabar. Terima kasih lah sebab jawab. Okay, terima kasih sebab sudi adik. Okay. And takziah. Okay. Stay strong. Kita sama-sama doakan untuk kakak. And adik pun. Tu. Terima kasih. Okay. So nampaknya saya tutup episod kali ini dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Okay.